Video ni aku malah nak berdiri ya. Aku duduk lah. Aku tengah render. Aku kan tengah render, tengah upload video semalam dari Sabtu. So, selamat menonton. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Edi dan selamat datang kembali ke channel aku Edi Fadli. So, selamat hari Ahad. Video ni aku rekod hari Sabtu tapi video keluar hari Ahad lah, biasalah. Takkan aku nak rekod hari Ahad keluar hari Ahad kan. Boleh jugalah. Terkadang aku rekod pagi tu baru upload, so tengah hari baru keluar, tapi aku ada konten yang menarik, aku ada konten tengah best dan aku tengah ada masa nak rekod ni, so aku rekod terus lah. Jadi hari ini dalam segmen Abah di bawah slot Pokemon Trading Card Games, kita nak unpack Mega Evolution Best Set ataupun MEO1 lah. So untuk pengetahuan korang lah, aku dah cerita kat video semalam aku terbuka juga MEO1 ni ataupun Mega Evolution, tapi aku just nak briefly share dengan korang lah, especially kalau korang baru dalam dunia Trading Card Games ataupun Pokemon Trading Card Games lah. So Pokemon, dia ada set of era, dia ada era ataupun kita panggil series lah. Sekarang ni, yang baru lepas sebelum ni, ya, come here. Okay, so patah balik, sorry iklan. Pokemon Trading Card Games dia keluarkan mengikut orang kata series ataupun era. Aku suka panggil era lah. So macam era ni pula generally selalu ikut Pokemon ni gen game dia lah. So contohnya paling baru last time adalah Scarlet and Violet Gen 9. Dan sebelum tu kita ada Sword and Shield Gen 8. Lepas tu kita sebelum tu yang masa aku start collect balik 6 tahun lepas, kita ada Sun and Moon Gen 7. Sebelum tu lagi ada XY Gen 6. So Gen tu, game tu keluar, dia keluarkan satu era dalam dunia TCG, dan sepanjang era tu 3 tahun selalunya akan ada pelbagai set in between lah. So macam Scarlet and Violet, bawah dia keluarkan Scarlet and Violet pertama, best set. Lepas tu dia keluarkan Paldea Evolve kan, tak salah aku. Dan kita ada yang apa nama set api tu aku lupa lah, tapi ada set tu. Lepas tu dia keluarkan set, ada Surging Spark, bagai-bagai, dan in between set utama tu akan ada holiday set macam 151. Kita ada apa Hidden Paldean Fates dan Shiny Pokemon kan. Lepas tu kita ada Black and White Black Bolt and White Flare. Itu semua holiday set in between dalam era Scarlet and Violet. Sebabkan aku start zaman Sun and Moon start, dia ada 12 set tak salah aku. Set ke-12 dia adalah Cosmic Eclipse. Ini adalah set utama saja tau, tolak holiday set. So Cosmic Eclipse dia ada 12 set. So bila kita masuk ke Sword and Shield pun dia ada 12 set. Set ke-12 dia adalah Silver Tempest. Zenith tu holiday set additional. Dan masuk dekat Scarlet and Violet dia ada 10 set je. Set ke-10 dia adalah set Destined Rival, yang Team Rocket tu. So dia ada macam habis awal sikit. Selalu ni dia akan 3 tahun, tapi ni macam dia habis 2 tahun setengah macam tu, awal sikit. Kenapa? Sebab dia keluarkan set baru, dia keluarkan era baru. Dia start dengan era Mega Evolution. Mega Evolution ni adalah totally era baru. So Mega Evolution baru keluar kemarin hari Jumaat itu adalah best set, adalah Mega Evolution set pertama. Kita panggil MEO1 lah, set pertama dia. So yang akan datang keduanya, Mega Evolution kedua tu dia panggil Mega Evolution, bawah tu ada Dark Phantasmal Flames kan. Yang tu adalah set kedua dia, which is sangat cool lah. Yang tu ada Charizard. Yang set tu aku akan sangat put more effort on that lah. Itu aku sangat excited. So hari ni kita nak buka Mega Evolution pertama, set best set dia. Semalam aku dah buka 1 ETB, hari ni kita nak buka lagi 2 ETB. Tapi memang kau gila. Kita ada Mega Lucario dan juga Mega Gardevoir. So kita akan buka 2 ETB ni hari ni. Kita akan battlekan between 2 ETB ni. Dan pada masa yang sama juga aku ada beli extra. Yang ni mungkin akan pergi ke video minggu depan lah. Aku ada beli booster bundle. Booster bundle ni aku beli 2. Satu aku akan buka separuh, pergi ke pack yang aku simpan untuk konten akan datang. So baki 9 pack total lebih 2 booster bundle ni kita akan buka untuk konten lah. Jadi hari ni kita battlekan dua. Dan Joe, aku dah buat dengan Joe member aku, Johan Arif. Dia ada share, dia beli 1 ETB dapat SIR. Itu dia beli satu lagi half booster box, dia dapat Gold Gardevoir. So kalau kau tak tahu, Gold Gardevoir tu adalah satu rarity baru. Gold Gardevoir, dan dalam set ni Gold Lucario dengan Gold Gardevoir.
dia punya pull rate sangat rendah. Sebab aku dengar orang buka case banyak-banyak pun tak dapat. Dia macam level manga dalam One Piece, dia macam level Ghost Ray ataupun SP dalam Digimon lah. So sangat susah nak dapat. Dan aku dengar orang jual last time pun harga dalam 3k, RM3,000 Malaysia lah. So mesti sangat mahal lah. Aku tak kisah langsung hit aku tak ada ke dalam set ni, sebab aku harap aku punya hit tu semua berkumpul untuk pergi ke set Mega Evolution kedua nantilah. Phantasmal Flames tu kan, aku nak yang tu. So yang ni kalau tak ada hit pun aku tak kisah, aku nak set kedua nanti. So hopefully macam tu lah. So kita buka dua-dua ni, hopefully kau akan enjoy. Sorry aku lebih panjang sikit, aku just nak berkongsi ilmu. So bagi aku dalam mengumpul dalam hobi ni, especially yang nak meniaga lah, yang cuba nak buat untung ke apa ke, at least respect the hobby lah, understand the whole concept of trading card games ni, Pokemon trading card games yang kalau jual tu kan, supaya kau senang nak bercerita. Jangan jual sebab set ni ada Charizard so dia mahal, set ni sangat valuable sebab dia Charizard. So mindset macam tu, memang Charizard, memang orang milk Charizard, memang orang cuba nak, Pokemon pun cuba milk Charizard kan? Tapi cuba have some fun dalam promoting the content lah. Macam set ni siapa minat Gardevoir, siapa minat Lucario, siapa minat Venusaur akan have fun dengan set ni. Siapa minat Mega Pokemon akan have fun dengan set ni. Sama dengan set yang datang lah. Cuma aku harap sangat hobi ni bukanlah satu benda yang orang cuba invest sangat lah. Kalau kau nak invest diri kau untuk enjoying the hobby, tak kisah. Tapi kau bayangkan hobi ni as a investment. Macam ni, orang jual ATV kat Toy Store 300.5. Orang dah jual balik sekarang 600 ke 800. Aku 600.5. Which is double. Orang beli untuk jual balik. Orang bukan beli untuk buka pun. Which tak best lah. Tapi kita tak boleh kontrol orang. Aku akan buka kedua-dua ni, kita akan tengok dan kita tengok pull rate macam mana, kita akan battlekan. So pilih team korang, sama ada korang team Lucario ataupun team Gardevoir. So selamat menonton guys. Let's go. Okay, so kita ada sleeve, kita ada playmate mainan Abah yang ke-6 dan ya. Kita ada 2 ATB. So semalam aku dah buka ATB Gardevoir sebenarnya. Tapi most likely content dia sama. Aku rasa beza dia punya sleeve, dia punya benda-benda lain lah. So kita akan buka. Sebab aku memang collect ATB. So kalau kau memang dah lama gila follow channel aku akan beli ATB. Walaupun set tu tak ada card yang aku nak, aku akan beli ATB sebab aku suka ATB. Aku suka box dia, aku suka sleeve dia. Dan aku akan simpan lah dekat almari aku untuk display. Kalau aku pasang background belakang kat aku, majority yang tengah-tengah tu adalah ATB. So ini ATB dia. Dah buka semalam. Dalam ni adalah artwork daripada sleeve, daripada booster pack. So dia akan repeat artwork tu dalam bahagian ni. Itu memang macam tradisi mungkin. Dan aku dah tunjuk semalam. Tengok semalam lah aku nak buka. Sayang, nanti artwork ni sama dengan booster pack, cuma dia penuh sikit. Boleh buat background lah kalau nak. Dan set ni dia punya promo berbeza antara yang Lucario dengan Gardevoir. Ni promo dia berbeza, tapi dia punya hit semua sama sebab dia kira set yang sama, cuma dia keluarkan 2 ATB lah. Dan unik yang kali ni adalah dia punya box ATB dah lain sikit. Dia punya orang kata apa, compartment macam mana dia partition kan. Dan aku dapatkan semua ni daripada Toys Bar. So kalau kau tak tahu, semalam Toys Bar jual ni, official release, dia jual kat kedai. Orang dah beratur sejak pukul 5.30 pagi. Gila, 5.30 pagi orang dah beratur weh. Awal gila, seawal 5.30 pagi. So sama, yang ni gambar depan dia beza sebab dia ikut cover ATB. Dan aku tunjuk korang, ni bahagian depan dan ni bahagian belakang. So pilih tim korang, sama ada korang tim Gardevoir ataupun tim Lucario, Mega Evolutions. Buka. So ini yang agak beza. Last time dia buat kompartmen kertas, sekarang dia buat kompartmen plastik. Kalau kita tarik, tu dia plastik macam ni. So kita ada sleeve, kita ada promo card sekali dengan partition dan juga ETB code card ala Kazam. Aku dah jual lah ETB ni, memang Ayat Farid memang akan book selalu. Bug of Energy, dan kita ada apa nama datang ni, dice, damage counter. Dan juga kita ada coins Gardevoir. So aku rasa coins yang ATB ni adalah gambar Lucario. Tu comel coins. Dia dah dulu last time dia bagi marker, poison dan juga orang kata burn marker. Sekarang dah buang dah. So ini plastik. Dia lagi tersusun, tapi aku rasa macam tak orang kata apa, green friendly lah. Tak sustainable sangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ini aduk-aduk yang dekat belakang sleeve Pokemon tadi. So kita kata tepi ni. Okey, tunjukkan promo. Promo ni memang kau buka dan kod kad ATB aku boleh belanja. Itu aku tak kisah sangat. Sebab aku tak main online sangat.
sekejap korang, promo dia cantik, promo dia. Dan code card dia aku rasa kena letak tepi dulu. Okey, code card dia 2 ETB yang aku akan belanja. Yang ni aku akan tutup hujung dia, korang kena teka lah. Siapa yang dapat teka hujung tu dapat lah code card ETB ni. Okey, terus simpan, tambah buang belakang, sleeve masuk balik. Partition, ni partition. Ini yang kalau korang ada deck box ke apa ke, ini yang akan partitionkan kad-kad korang lah. Kalau korang nak jenis asing-asingkan. Selalunya last time dia bagi 4, kali ni dia bagi 6. Kali 4, berapa 4 kan? Aku dah confuse dengan banyak-banyak set. Yang lain semua ni aku akan simpan balik dan aku akan kotak balik. Macam tu sahaja. So, tim Gardevoir belah kiri. Kita pergi ke tim kanan. Sleeve. Aku ada sleeve. Kita ambil sleeve 1.1. So dia memang hype set ni. Sebab ni set pertama, ni best set. Tapi macam aku cakap dia, aku tak seronok sebab ramai yang cuba membeli sebab nak jual balik. Even baru beli semalam pun terus jual balik. Memang terus jual balik. Literally jual balik terus. So macam tak best lah bagi aku. Macam member aku Ayat tu ada buka satu booster box pun, hit dia not bad, 15 pack, 15 hit. So macam bagi, kalau kau main set ni, set utama, ni set utama, nak hit memang kena beli booster box. ETB sekadar untuk collection, untuk kau punya kepuasan hati sajalah. So ini yang Mega Lucario punya, ni sleeve dia, nice. Ini promo dia sangat komen. Kalau compare Riolu dengan Alakazam tadi, aku rasa Riolu lagi cantik. Bulk of energy, ini memang akan bagi. Betul, coins dia Lucario, betul aku cakap, Lucario coins dia. Dan damage dice, damage counter ikut colorway untuk Lucario. So 9 booster pack juga sepatutnya. So kita double check kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, betul 9 pack. Dan kita akan buka ni. Aku akan share ETB dia punya code card. Dia punya partition nampak lagi menarik sebab nampak Lucario ni besar. Color dia kot, aku sebab color Lucario cantik kot, biru dan gold. Ni, dan 6 code card. Code card ni aku akan tunjukkan, tutup yang hujung macam tadi. Teka. Siapa nak claim ETB ni code card, boleh claim. Belanja kat buang tepi. Ini dia punya promo, cantik promo dia. Nice. Comel lah, comel. Gardevoir tu patut buatlah gambar Arab sekarang, comel kan. Asal lah letak gambar Alakazam. Tapi mungkin sebab Lime Psychic lah kot. Mungkin lah. Oh, sorry. Tak nak masuk. Okay. Riolu, comel gila. So, kita kan buat battle. Yang ni pun aku akan simpan balik semua. Kalau ni balik, kecuali energy, maka counter ni semua aku masuk balik. Yang ni aku akan display kat almari ni, as a kotak ni lah. Kotak ni aku suka display, aku suka simpan benda ni. Selalu ni kalau ada extra aku jual lah. Alright, situ yang belakang background ni aku rasa macam menyemak agak, so aku nak buang pakai playmat kita saja. Yang ni pun aku simpan selalunya. Guide ni, macam buku cerita dah aku rasa. Anak aku suka tengok sebab macam dia tunjuk the whole set ni card kan, so macam sangat cool kan. Aku tak pandang kamera. Okay, lapang sikit kan. So tim Alakazam lawan tim Riolu lah nak kata. Ataupun tadi kita kata bulk of energy ni aku campak sebenarnya. Tim Gardevoir lawan dengan tim Mega Riolu. Aku ni muka okey kan, aku main rekod kan tadi, okey kan, aku agak okey lah. So pilih tim korang, aku pilih tim Mega Lucario. Korang boleh pilih tim korang lah, tengok siapa lagi laki. 9 lawan 9, so dah total 18 pack. So good luck kepada aku. Dan sekali adik aku tak kisah kalau tak ada hit, sebab aku nak hit aku keluar dekat set akan datang. Set yang ada Charizard nanti, yang tu lagi penting untuk aku. Code card untuk korang, kita teka energy, aku teka psychic. Salah, first salah lah, sedih. Dan Nuzleaf, kita tengok artwork jugalah. Mana yang menarik, Tyrox yang cool, macam cool juga artwork ni, macam swag-swag sikit. Okay, the Sobble cantik. Electrike, Pyro, aku tak suka sangat Pokemon tu aku. Dan ada Tinkaton, Tinkaton sangat cool, aku punya party dalam game aku last time. Eswalla Mischief, dia punya SIR sangat cantik, sangat waifu. Tival, Reverse Holo. Okay, kita ada Delmise ke Delmis, Reverse Holo. Dan juga Cinderace Holo. So first pack tak ada apa yang menarik. Hopefully lah ETB macam aku buat dengan Joe, dia buka ETB dia dapat SIR, dapat Wallace tu, SIR Wallace trainer tu. Kau kat doang campak sini, aku teka energy lightning. Tak dapat juga teka betul. Litleo, Tinkaton comel gila. Kita ada Grevat, Sandshrew, hopefully ada illustration rare lah, at least cantik untuk video aku. Spiritomb, Gumshoes, dah tua ke apa Gumshoes, pakcik je aku tengok artwork dia ni. The Surfing Beach,
Trino, aku nak kena alihkan Trino. Okay, ada ni. Garganacle. Sobel Reverse Holo. Ush, stilik yang sangat cool. Aku dulu memang minat stilik juga lah. Aku nak collect, tapi sebab aku tak nak tambah orang kata apa, lubuk macam gali kubur sendiri lah kata. Tambah jenis kad nak collect tu sangat leceh sebenarnya. Makin banyak kad yang nak collect macam leceh. Kau akan jadi burn out lah. Aku nak fokus pada apa yang aku ada sekarang je. Fire. Oh dah teka fire. Dah pusing buat teka. Lambat sikit teka. Banuri, Comel. Delmise ataupun Delmis, saya tak pasti. Numel. Kogang. Kadabra. Okay, sangat cool. Apa macam aku tak pasti lah. Ninjask. The Fighting Gong. Reverse Holo Helioptile. Come on. Illustration rare. Oh yes, betul illustration rare. Nampak macam comel. Okay, Alakazam Holo rare. Sangat cool. Tapi apakah illustration rare kita? Come on, teka Pokemon apa? Grass ke? Aku nampak macam daun pokok, so aku teka grass tapi tak nak, aku nak teka colourless. Let's go. Oh, grass lah. Shackle comel gila. Comel gila Shackle ni. Comel gila. Kita ada Shackle illustration rare untuk Team Ki. Quite nice lah, quite cute lah sebenarnya. Okay, let's go. Illustration ni sangat cantik lah. Aku sangat suka dia wujudkan konsep dengan konsisten. Last time dia tak ada sangat. Last time memang macam full art apa semua. Dulu macam zaman dia start dengan Cosmic Eclipse, dia mula buat benda ni. Masa tu macam tak konsisten, as in artwork yang konsisten. Okay, kita ke Fire. Tapi slow-slow jadi macam makin lama bila start ni, sekarang ni Violet lah, baru start dia push. Memang artwork tu akan ada sahaja, which is sangat cool lah. Magneton, Reboot, Ivysaur, Centiskorch, Stonjourner, Lily's Determination. Dia punya SRR sangat mahal. I think 2000 kot, gila weh. Waifu kan. The power of waifu. The Boss Order. Okay, kita ada Reboot. Boss Order dia reprint ni aku perasan. Dah kita ada Mega Venusaur EX. Mega Pokemon kita untuk hari ni yang pertama. Semalam aku pull Lucario, Mega Lucario dengan Mega Mawile. Hopefully kita pull Mega-Mega yang lain hari ni. Dapat tengok. Cantik. Kad Mega sangat cantik begitu. Bukan cantik as in apa, sebab dia textured. Dia macam kad Terra dalam Scarlet and Violet ni era. Dia textured. Bila kad tu textured, dia nampak cool sebenarnya. Ni nampak textured belah atas tu. Nampak tak? Belah atas ni textured. Sangat cool. Sangat nampak cool lah. Okay. Aku dengar SR dia sangat susah nak pull juga. Saya cakap aku tak kisah sangat pull rate dalam set ni. Sebab aku nak next set yang pull rate dia better tak tu. Yang ni memang buka for content. Untuk korang tengok pull rate dia macam mana. Untuk korang beli single kalau korang minat nak beli single. Buat korang. Jangan lupa claim. Jangan claim semua kalau boleh. Bagilah kongsi-kongsi dengan orang. Aku teka Fire. Still type. Okay, kita Spoink, Snover, Delibird, Toxicroak, Houndstone, Centiskorch ada Mega dia ke aku salah. Dia premium power pun macam air tenaga tu. Dan Xerneas premium power pun Reverse Holo. Okay, something yang dia melekat. Full art. Dia colour purple. Aku rasa dia Gardevoir. Tapi aku rasa ada possibility untuk Mawile ataupun Mega Absol. So cuba ke, aku nak ambil yang rendah lah. Aku akan rasa dia Absol atau Mawile saja. Let's go. Oh, Gardevoir, betul Gardevoir. Sebab purple dia kena balik bawah dia. Kita pun full art. Full art dia cantik weh. Tapi dia punya texture macam tak texture gila-gila macam dulu. Aku macam tahu ke mata aku je. Aku rasa yang ni lagi texture daripada yang ni. Ke mata aku saja. Tapi nice, cantik. Mega Charizard punya FA pun cantik. Aku rasa set Mega O2 tu nanti, Charizard punya kad Majority cantik. Which is aku suka lah. Sebab kad Charizard selalu cantik. Yang ni Gardevoir selalu cantik. SR dia cantik gila kot. Comel gila. Kita pull FA Mega Gardevoir. Okay, dia punya ETB so far so good guys. Kita pull kad yang menarik. Cantik gila. Tapi power function deck ni. Okay, ni Overflowing Witch. Dia punya Mega Attack tu power. Satu energy je. Macam biasa. Ni ability power. Macam boleh pindah-pindah energy. Okay, so Team kiri so far mengganas. Dah full berapa hit ni. Kita ada lagi apa? 4 pack lagi.
masih lagi ada peluang untuk macam-macam keluar. Ada peluang untuk SRR keluar guys. Come on. Kita buka 2 TB. So ada chance macam benda boleh keluar guys. Dan ini video extra sebenarnya. Aku excited. Seminggu depan akan ada booster bundle. Dan mungkin ada Inferno X. Aku beli satu Japanese. Aku dapatkan satu Japanese box. Ultra Ball dari Print. Jinx. Aku macam berperasan wujudnya Jinx dalam set ni. Onyx. Steelix kan Evolution Onyx. Ada SQ. Sekat ni semua macam tak pernah nampak. Saya lebih aku nampak semalam. Cordon, Mystery Garden, ada Tyrock, kita Shackle dari Chomelo, dan Kyogre. Okay, alright, let's go. 3 lagi pack untuk tim kiri. Aku harap satu lagi hit, satu lagi IR illustration rare kalau boleh. Baru macam lagi penutup yang menarik untuk tim kiri. Kita teka Psychic, Water Energy, sedih pun. Seedot, Ralts yang comel artwork ni. Color cantik. Ada Stuffle, Sizzlipede, Tangos. Okay, artwork ni cool. Artwork ni untuk Tangos sangat cool sebenarnya. Ada Chiyu, Surfing Beach. Alamak, dah nampak lagi bus holo dulu. Ada Latios, sangat cool. Latios holo, aku semua nampak dia. Yveltal, bus holo. Dan juga Raikou. Okay, ni pun first time aku tengok. Sebab aku buka berapa pack semalam. Semalam aku buka 9 pack kan. Aku buka 1 ETB je. Hari ni banyak sikit lah. Hari ni 18 pack. Okay, code card. Aku share dengan korang. Yang claim semua lah. Share dengan orang. Aku teka Fire. Kenapa aku teka salah tadi ni? Kecewa tengah dia sendiri. Okay, let's go. Lopunny, Nail Stack, Knuckle Stack yang semua dia. Vulpix. Vulpix punya IR pun cool kat. Magnemite, Solrock, Shiftry, Magnezone, Ultra Ball Reverse Holo. Okay, come on. Gimana illusion ni? Yo, Claw Wither. Jahat gila kat luar ni. Macam tengah menembak. Kita ada satu lagi. Kalau coklat, aku rasa kanggasan. Kalau coklat, fighting kan dia. Aku tahu lah. Lucario lagi. Kita pull Lucario lagi satu guys. Semalam kita pull satu. Kita pull satu lagi. Aku nak IR lagi satu sebenarnya. Keluar lah satu IR please. Please satu lagi. Please. At least IR cantik. IR macam satu benda yang kau boleh appreciate lebih sikit. Ni macam normal art tau. Ni macam normal card biasa. Kita panggil card biasa lah. Walaupun dia ultra rare. Tapi dia card biasa. IR is an illustration rare. Dia macam card yang special. Walaupun kadang-kadang value IR tu lagi rendah daripada NA. Sebab card tak function contohnya. Tapi dia cantik. Dia something yang aku boleh appreciate. Sebab aku tak main sangat pun. Kita teka fire. Yes, betul. Okay. Kalau fire teka betul ada SIR guys. At least ada IR. Confident 10 Flash, Execute, Gimme Goal, Tival, Latios, Marshadow. Lama tak nampak Marshadow. Goldengo, Huyo. Okay. Reverse Holo, Kirlia. Okay, kita ada SIR lah. Kirlia evolve jadi Gardevoir. Tak ada, aku tipu korang guys. Rare Candy Reverse Holo dan juga Yveltal Holo guys sahaja. So tim kiri pull 4 hit. 4 hit macam ni lah. 2 NA, 1 IR, 1 FA. Kita akan tengok ke tim kanan. Tim Mega Lucario, tim aku. Tim aku akan pull SRR. Aku agak yakin. Sudah tengok. Agak yakin Aku kat orang. Ingat, jangan claim semua. Share sama-sama. Okay. Lightning. Okay. Water Energy. Lopunny lagi. Kita ada Graphite. Budak suka buat gravity. Violu. Okay. Vulpix. Kita ada Strange Timepiece. Celebi, Volcanion, Iron Defender Reverse Holo. Okay, kita ada IR. Kyogre Holo ada IR. First pack kita agak menarik. Excited IR. Aku nampak macam air sikit. Tak tahu apa kata ke lah. Shedinja. Aku cakap semalam aku pull apa Semalam aku pull yang sama ke? Ke semalam aku pull Ninjas? Aku macam pull satu line dia dah. Sangat cool. Semalam aku pull apa ni? Tak berhati pula. Mana aku punya box semalam? Makan jejak aku tak berhati. Tunggu guys. Aku nak ambil kat semalam. Semalam aku pun ninjas ke. Hari ni kita pun Sedinja. Ni hit kita semalam.
Tiga ni lah ninja. Tapi hari ni kita pull Shedinja pula, line untuk evolution sebelum dia, apa nama sebelum dia, Linkanda. Macam lipas juga, bukan lipas lah, kumbang lah tu. Tapi artwork dia nice lah, artwork dia sangat nice, clean lah. Okay, first pack magic. Nampak ganas tau tim kanan, tim Mega Lucario ganas tau, kau jangan pandang rendah tau. Okay, pack kedua ni mesti kau hit ni. Confident tak satu hit kan. Lupa tekan energy. Kena Magnemite, Lopunny, Grafaiai, Riolu, Fighting Gong, Shedinja. Ni dia boleh ni artwork biasa dia, cantik. Cool juga artwork biasa dia sebenarnya. Kalau dia buat yang dia edit full art pun nice kat sebenarnya. Kita ada Inteleon, Executor Reverse Holo. Kita ada Cordon Reverse Holo. Okay. Dan juga Hariyama Holo. Okay. Second pack tak menarik sangat guys. Come on. Kita kena buktikan tim aku menang. Tak boleh menang rendah. Kau kat orang. Kita ke water. Tu fire lah guys. Okay, Tinkataf. Ada Seedot, Tyrock, Snover, Lily's Determination. Shuffle your hand to the right and draw card if you have. Oh, dapat draw lebih lah kalau kau masih ketinggalan. Gumshoes, Tinkaton, Devil, Reverse Holo. Come on. Aish. Ada Senshu lagi. Oh, kita ada illustration. Sekejap. Oh, kita full art. Full art. Color biru. Apa lagi Pokemon dalam ni? Mawile. Takkan Lucario. Uish, Lucario weh. Teka. Lucario, Mawile, Kangaskhan. Apa lagi? Lucario, Mawile, Kangaskhan. Apa lagi Mega dalam ni? Venusaur. Aku rasa macam Venusaur ataupun Lucario. Aku rasa Lucario lah. Bukan Mega Abomasnow Snow. Jauh gila teka. Tapi nampak jahat kat artwork dia. Yo, cantik tak? Artwork dia tapi macam kecewa kan. Nampak muka aku kecewa kan. Ini Pokemon yang aku suka lah juga. Bukanlah kan nak suka-suka tapi macam best lah sikit kan. Tapi full art juga kita pun. Quite power. Okay. 2 hit dah. Yo. Kita macam nak matching je. Tapi hopefully kita put extra hit dalam box ni lah. IR lebih ke, ada SIR ke apa kan. Okay, kau kat doang. Kau kat. Kita ke water. Psychic, Vulpix, Tinkataf, Seedot, Tyrock, Strange Timepiece, Shackle River. The Lieutenant Search Bargain. Dia punya SR pelik gila. Kita ada Galganical, okay, Reverse Holo Volcanion dan juga Jevertal Holo kan. Aduh, aku rasa macam 2 hit. Aku rasa hit full art tu paling terbaik lah dalam ETB ni. Aku dapat rasa lah. So ETB sebenarnya susah pull rate dia. Dari zaman aku buka dia dulu memang susah. Aku pernah je pull yang best-best daripada ETB tapi susah lah. ETB strike utama maksud aku Lupa tekan energy. Banyery, Numel, Delmise ataupun Delmis. Tak sure satu sebutan dia. Kogang, ada boss order. Shiftry, boss order uncommon saja sekarang. Stonejourner, Xerneas Reverse Holo. Aduh, yang pedih ni. Reverse Holo Seedot. Kawan. Ini macam NA saja. Aku rasa Latias kan. Betul siap betul ke? Okay, ni baru. Aku lupa ada Latias dalam set ni. Nice. Mega Latias. Shuffle. Okay, attack dia switch. 300 damage weh second hit dia. Tapi ada 3 energy type lah. Aku kena gabung dengan fire Pokemon lah. Dragon dengan fire tu. Charizard fire. Charizard tak ada sekarang. Tapi dia psychic tak? Kena discard energy yang leceh tu. Yo. Nampaknya macam lebih kurang sama saja hit kita sekarang. Kita tepikan sikit. Bagi ruang sikit untuk oleh masuk. Okay. Lagi 4 pack. Aku rasa macam case tadi je. 4 pack dalam sangat dah. Aku rasa mungkin keluar NA lagi satu. Kita habis. Mungkin lah. Mungkin tak, mungkin lebih. Tengok macam mana. Aku rasa something. Hopefully aku tak scam korang. The Energy, Snover, Banyery, Numel, Delmise ataupun Delmis, aku tak pasti nak sebut macam mana. The Ninetales, Spiritomb, Mega Signal, Reverse Holo Boss Order. Come on, illustration dia. Aku rasa SIR guys.
Aku rasa Venusaur guys. Aku rasa lah. Habis apa lagi saya ada? Dia Pokemon. Bukan lah. Pokemon. Pokemon. Stage 2 Venusaur, betul lah Venusaur. Boleh saya. Aku hopefully kita pull dia takkan mengganggu aku punya hit untuk set akan datang nanti. Tapi kita pull Mega Venusaur EX Special Illustration Rare daripada ETB guys. 2 ETB aku buka sejak semalam tadi tak ada SR. Yang ni dapat SR Mega Venusaur EX, which is sangat nice. Yo. Kalau pull FA dia pun lagi nice. Complete set terus. NA dah dia kan. Cool gila, cantik gila weh. Color cantik. Aku suka SR dia buat set ni macam coming since Mega Evolution lah. Dia buat colour dia cantik. Colour dia macam vibrant sikit. Dia sangat cool. Cantik gila. Wow, so team aku menang lah. Dah sah lah team aku menang. Kita pull the same hit numbers, tapi ada extra hit aku ada SIR. Dan kalau aku pull lagi hit lagi power lah. So memang team aku power, sorry lah guys. Tekan water. Tak kisah sampai tak ada hit. Dah pull lah. Tapi hopefully tak kacau aku punya. Memang kata apa pull rate untuk set akan datang nanti. Phantasmal, saya sebut nama dia. Flames, Cordon, Iron Defender, melekat kat ni. Solrock, Helioptile, Frostmoss Reverse Holo, Lunaton Holo ya. Kita 2 lagi pack guys. Masih lagi ada chance untuk dapat tengok something yang menarik ke tak. Hopefully dia yang menarik. AR lagi satu pun nice juga. Dapat Ivysaur ke kan. Kau kat korang. Ke water. Asal kau suka water tadi? Kita ada Krogang. Asal aku dah excited sangat. Dah merapu dah kosong kat Delibird, Spoink, Electrike, Celebi, Stonjourner, Forest of Vitality, Ultra Ball, Reverse Holo Onyx, Reverse Holo. Aku rasa melekat. Ada something guys. Dia melekat belakang guys. Full Art Trainer. So Full Art siapa? Hopefully awet, Lily, mungkin S Roland. Trainer nampak dia border silver saja. Tapi aku rasa macam lelaki tu Willy apa nama dia? Wilson. Lieutenant Search Bargain kita dapat trainer. Memang power aku punya ni. Aku punya team power sangat ni. Dapat lagi Full Art Trainer. Kalau last pack ada hit lagi, memang sangat power lah TV ni. 5 hit guys, termasuk SIR 1. Dan last pack, adakah ada last pack magic? Tengok. Excited aku buka macam ni TV. Let's go. Last ke water. Bukan Toxic Hawk. So kalau aku salah tekan selalu bagus. Tak habis-habis lagi kan, bagi harapan palsu pada korang kan. Staffel, Gimme Gold, Sizzlipede, Shackle, ada Whiskey-Unes, Hornstone, Reverse Hologrampic, ada Reverse Holo Spiritomb, dah habis lah. Dan juga kita ada Raikou Holo Rare. So generally hits dia quite good untuk tim kanan. So kita pull SR sekali. So generally memang tim aku menang lah. Tapi aku nak just go to balik apa hit kita. Just nak kata apa, summarize kan untuk kau. Bukan untuk kau lah, untuk korang semua. Apa hit kita termasuk promo. Dan aku just nak pesan, kalau jangan terlalu FOMO lah dengan trading card games ni. Hopefully korang enjoy lah collecting. Tak dapat beli tu, aku tak boleh buat apa-apa. Aku as a content creator pun agak sedih sebab tengok peak price semua tak masuk akal. Tapi hopefully korang boleh enjoy. Mungkin enjoy content aku, mungkin boleh beli singles dan sebagainya. So kita ada promo ala Kazam dan juga Violu. Dan kita juga ada Mega Latias EX, Mega Venusaur EX, NA, Mega Lucario EX, 3 NA. Kita ada Lieutenant Search Bargain, Full Art Trainer. Kita pull 2 Full Art, Mega Abomasnow kan. Dan juga Mega Gardevoir EX, quite nice. Kita pull 2 Illustration Rare, Shedinja dan juga Shackle. Mana yang cantik? Aku rasa macam Shedinja lagi cantik. Tapi ni comel. Dan juga kita pull main hit kita, salah satu watak utama, Mega Venusaur EX. Quite cool lah. Quite happy juga lah untuk video hari ni. Aku happy lah, at least video kita ada something lah. So, hopefully kau enjoy. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Dan kalau kau nak beli card ni, boleh roja aku. Selalu ni Ayat akan chop dulu IR. Tapi hopefully ada peluang untuk korang chop sekali lah. Sama-sama Ninja semalam, hit semalam. Ni ada beberapa hit semalam.
Dia pun dah beli dah. Al-Kazam ni member aku beli. So, thank you guys. Jangan lupa tekan subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan, dan selamat menikmati ataupun enjoy the hobby. Jangan FOMO sangat, enjoy mana yang mampu saja. Okay? Kita tengok video minggu depan. Ada lagi buka. Okay? Assalamualaikum dan wajib. Okay. Aku happy. Habis tu cakap, aku harap sangat set akan datang takkan mengganggu, takkan diganggu dengan pool rate yang aku dapat menjadi pool XR. Dia takkan ambil aku punya kehebatan hari ni. Takut nanti lagi 3 bulan. Lagi 3 bulan ya? Lagi 2 bulan. Set tu terganggu. Aku risau. Hopefully tak lah. Okay. Thank you guys. Assalamualaikum dan wajib.